Kerajaan Persekutuan mengambil pendirian bahawa sebarang kawasan penternakan khinzir hanya boleh dilaksana di kawasan-kawasan baharu yang terletak jauh dari kawasan perumahan atau sumber kritikal seperti aliran air, sungai dan seumpamanya, serta dengan penggunaan teknologi tinggi yang mampu mengurus isu sisa dan pencemaran dengan sangat baik. Di dalam sebuah kenyataan rasmi bertarikh 6 Mei 2026, Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj telah menyangkal pandangan serong dan negatif daripada sebahagian pemimpin politik yang menganggap Titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah mencampuri urusan pentadbiran kerajaan negeri dan telah melanggar konsep raja berperlembagaan yang diamalkan di negara ini. Kenyataan rasmi ini dipercayai berkenaan dengan isu ternakan babi di Selangor yang dibahas oleh Adun Seri Kembangan Wong Siew Kee. Susulan daripada titah Tuanku Sultan Selangor yang tidak setuju dengan pembinaan kawasan penternakan babi moden berpusat di Bukit Tagar, muncul beberapa hantaran media sosial yang menghina Sultan Selangor secara terang-terangan. Apakah yang sedang jadi kepada negara ini hinggakan institusi diraja seolah-olah tidak lagi dihormati? Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Keangkuhan sesetengah ahli politik yang ditegur Sultan Selangor merupakan realiti lanskip masyarakat hari ini. Pada 20 hari bulan April 2026, Baginda Sultan meluahkan rasa duka cita kerana terdapat pihak yang ingkar akan titah Sultan mengenai peraturan penternakan babi di Selangor. Titah Duli Yang Maha Mulia Sultan adalah sangat jelas. Cuma sekarang ni, isu stage sekarang ni kita nak selesaikan isu tanah di sana tu. Dan saya akan ada bertemu minggu depan dengan Majlis Bandaran Hulu Selangor dan juga Majlis Pejabat Daerah, Pejabat Daerah, untuk kita kenal pasti berkaedah bagaimana kita boleh bantu cepatkan proses ini supaya mereka dapat tutup segera ataupun selesaikan peminahan segera daripada Kuala Langat dan juga Sepang. Itu yang paling penting lah. Menurut Izham, pembangunan ladang ternakan di Bukit Tagar akan dijalankan secara moden dan terancang, mematuhi semua syarat ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterinar DVS bagi memastikan operasi harian berjalan lancar. Namun seolah-olah memekakkan telinga atau mencabar kedaulatan Sultan, seorang Adun Seri Kembangan mencadangkan penternakan babi secara moden dibenarkan di Selangor. Menurutnya, sebagai wakil rakyat yang dipilih, menjadi tanggungjawab beliau untuk membawa dan menyuarakan isu berkaitan ke sidang Dun Selangor. Penternakan babi tidak seharusnya dibezakan daripada penternakan haiwan yang lain. Risiko pencemaran, aspek kebersihan serta kesihatan dalam penternakan babi adalah sama seperti yang dihadapi oleh penternakan haiwan yang lain. Justru adakah kejahilan beliau hingga ke tahap memohon perkara yang jelas bercanggah dengan titah Baginda Sultan, sedangkan Baginda baru saja menitahkan rasa duka cita? Ataupun memang sengaja memberikan satu isyarat biadab demi menguatkan sokongan daripada pengundi tegar parti beliau? Dalam surah Al-Ma'idah ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merakamkan amaran keras tentang kaum terdahulu yang dilaknat dan disumpah rupa bentuk mereka menjadi kera dan babi kerana kedegilan mereka mencabar perintah Tuhan. Jangan sampai sikap melampau membela najis mughallazah ini mengundang murka Allah, sehingga sekurang-kurangnya jiwa dan wajah mereka disumpah menjadi sehina haiwan yang mereka perjuangkan.
Persoalan timbul jika wakil rakyat sudah sah tergolong sebagai penderhaka kepada raja dan perlembagaan, maka apakah jenis hukuman yang layak dijatuhkan? Jika di zaman dahulu, pengkhianat sebegini sudah pasti berdepan hukuman diusir keluar terus dari bumi Selangor. Golongan yang sudah besar kepala dan naik tocang tidak boleh lagi diberi muka. Sebelum ini, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor juga telah membangkitkan isu banjir di Selangor. Baginda bertitah bahawa isu banjir ini bukan perkara baru, malah telah berpuluh kali ditegaskan agar diselesaikan segera. Nasihat baginda termasuk mencadangkan supaya kerajaan negeri merujuk ke pakaran luar seperti dari Belanda bagi mendapatkan kaedah terbaik. Bagaimanapun menurut baginda, nasihat tersebut seolah-olah tidak dipedulikan dan diibaratkan seperti mencurah air ke daun keladi apabila masalah itu masih berlaku sehingga kini. Sepanjang jalan Hulu Langat ini, rakyat di pinggir-pinggir jalan di Hulu Langat akan keluar tunjuk perasaan, akan keluar membantah kerajaan di atas kelalaian, kelewatan, tidak ambil tanggungjawab tentang banjir yang sering melanda sungai Hulu Langat ini, di Taman Seri Nanding, di Sungai Serai. Rakyat-rakyat yang miskin ini tiap-tiap bulan, tiap 1 bulan 3-4 kali banjir. Ini dah kali kedua hari ini pun air semua naik di dalam rumah masing-masing. Tragedi banjir berulang di Hulu Langat dan kawasan sekitarnya bukanlah semata-mata bencana alam, tetapi ia menelanjangkan hakikat kegagalan total pentadbiran kerajaan negeri di bawah pimpinan Menteri Besar. Ironinya, Selangor merupakan negeri terkaya di Malaysia. Namun kekayaan itu gagal dimanfaatkan untuk kesejahteraan ummah. Malah peranan institusi seperti Zakat Selangor turut menjadi persoalan di peringkat akar umbi. Sejauh manakah dana yang menggunung itu benar-benar pantas turun menyantuni mangsa bencana yang kehilangan segalanya? Kepimpinan yang bongkak dengan kemewahan negeri harus mengambil iktibar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merakamkan kemusnahan kerajaan yang kaya raya di dalam surah Sabah. Akibat keangkuhan pemimpin yang enggan berkhidmat untuk rakyat, Allah hancurkan kemewahan mereka dengan banjir besar empangan Ma'rib. Inilah amaran keras Tuhan, sehebat mana pun sesebuah pentadbiran, ia pasti hancur jika pemimpinnya khianat. Terbaru, Istana Selangor telah meletakkan titik noktah yang muktamad terhadap kedegilan dan kebiadaban politikus ini. Kita teruskan dengan berita terkini yang baru kami terima. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah sekali lagi menegaskan pendirian tidak berkenan dengan sebarang aktiviti penternakan babi dijalankan di mana-mana daerah di negeri itu. Setiausaha Sulit Sultan Selangor, Datuk Muhammad Munir Bani berkata, baginda bertitah pendirian itu dibuat selepas mengambil kira implikasi penternakan babi yang boleh menyebabkan pencemaran pada tanah, udara dan risiko pencemaran sumber air melalui pelepasan najis dan sisa kumbahan. Sehubungan itu, Sultan Selangor menzahirkan agar isu penternakan babi ini dihenti dan dimuktamadkan sepenuhnya demi mengelakkan keresahan masyarakat serta memastikan keamanan dan keharmonian rakyat di Selangor terus terpelihara. Titah baginda amat jelas dan tidak boleh diputar belit lagi. Adakah ahli politik sanggup menggadaikan kesihatan dan nyawa jutaan rakyat semata-mata demi memenuhi tuntutan segelintir penternak? Malah bidasan baginda merobohkan terus hujah penternakan moden yang dijaja ketika ini. Tuanku Sultan dengan rasional menitahkan bahawa kaedah tersebut menelan kos yang amat tinggi, tidak praktikal dan membazirkan sumber tanah Selangor yang sangat terhad serta bernilai tinggi. Baginda menjadikan Singapura sebagai contoh negara maju yang tidak menternak babi di tanah mereka sendiri tetapi hanya mengimportnya. Tiada lagi ruang untuk perdebatan. Tiada lagi usul provokasi di Dewan Undangan Negeri. Mana-mana ahli politik yang masih membangkitkan isu ini selepas titah Sultan Selangor terbukti merupakan penderhaka tulen yang wajib ditolak oleh seluruh rakyat Selangor.
Tuanku Sultan Selangor sedang menggalas tanggungjawab yang seolah-olah dipinggirkan oleh pemimpin politik hari ini, iaitu membela nasib rakyat. Istana bersuara bukan seperti ahli politik dengan slogan atau janji-janji kosong. Kepada sesiapa sahaja ahli politik, adun atau pihak-pihak yang cuba mempertikaikan hak Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, letak jawatan dan keluarlah dengan segera jika kalian tidak mahu menghormati kedaulatan tanah ini.